bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Cepatlah, aku mengah ni. Woi, cepatlah sikit. Terhege-hege dari tadi. Yelah. Kalau ia pun kau tu janganlah berjalan cepat sangat. Nanti sesat dalam hutan ni baru tahu. Weh, mulut tu jaga sikit. Jangan celupar sangat. Kita ni kat dalam hutan ni. Apa pula tu? Woi, kasih berhenti dulu. Lah, apa kena pula si Mohan ni? Sinilah. Mari tengok apa yang aku nampak. Cuba korang tengok itu. Aku rasa kita dah sampai ke tempat yang kita cari-cari tu. Yalah. Apa benda tu Macam rumah hantu lah. Banyak takutlah. Siapalah pula orang yang bikin rumah hantu dalam hutan? Apalah kau ni, Kelvin? Tak ada pernah tengok rumah hantu ke? Kau ni badan saja gemuk, tapi penakut. Aku rasa ini bukan tempat yang kita cari tu lah. Dahlah. Jangan buang masa. Jom kita pergi tengok. Apa lagi? Kelvin, jomlah. Yelah, kau turunlah dulu. Apa sebenarnya yang telah berlaku kat tempat ni, Diorang lupa bayar bil api kot. Besar betul banglo ni, ya? Yelah, agak-agak kau berhantu tak? Kelvin, mulut kau tu jaga sikit. Yalah. Semua surat siap, Tuan. Bagus. Kita bergerak sekarang juga. Baik, Tuan. Serang! Oh my God, it's the jet. Take cover and alert all the lads. We are in for a serious battle this time. Spoken of them, I thought that we can understand and we won't get this situation. I'm gonna give it up right now against this from Jap, Scott. No, zero fighters, 12 o'clock, fire! Bagaimana orang British mau lawan sama Nippon? So, they have got tanks. Fall back! We can't stop them. This blood is so swipe to stay here any longer. Tell the other boys to move on. Yes, sir. Hurry up! They're closing on us! Let's move on! Apa lagi yang korang berdua tercegat ke situ? Kata tadi nak siasat tempat ni. Jomlah bergerak sekarang. Sabarlah dulu, Faizal. Kita kena berhati-hati sebelum bertindak terburu-buru. Yelah, betul cakap Mohan tu. Yelah, banyaklah korang punya berhati-hati. Kalau korang takut nak masuk, cakap takut. Bolehlah aku temankan. Cis, apalah kau cakap ni? Kita mana ada takut mau masuk? Pokok ni terlalu besarlah, Mohan. Macam mana mau masuk? Cuba aku tengok kat sini pula. Kau boleh masuk. Ada pun pintu kat sini. Mak oi, semaknya banglo ni. Menyeramkan betul.
Sayang. Perabot cantik-cantik lagi. Dah terbiar. Tak sayang harta betul lah dia orang ni. Ish, jangan Bang Gloni berhantu macam si Kelvin tu cakap dah lah. Tu macam pintu bawah tanah tu. Mohan, Kelvin. Sini lah cepat. Aku dah jumpa. Kau jumpa apa Faizal? Harta karun ke? Ish, macam tempat tinggal je kat bawah ni. Semuanya tersusun rapi pula tu. Macam ada penghuni je tempat ni. Tapi tak mungkin pula ada orang sanggup tinggal kat rumah tengah-tengah hutan ni. Faizal, ada apa kat bawah tu? Engkau nampak apa? Aku nampak bilik siapa ni ya? Tersusun dan kemas macam dijaga. Lilin ni masih dipakai. Ada pinggan mangkuk lagi. Barang-barangnya semuanya antik. Macam mana tempat ni tak terjejas Faizal? Ni kau tengok ni. Ada tilam lagi ni. Bersih pula tu. Aku rasa penghuni ni ulat buku lah Faizal. Kau tengok koleksi buku dia. Maksudnya bilik ni ada penghuni lah. Kau dengar tak? Bunyi tapak kaki lah Faizal. Ada orang sudah balik. Cepat, kita sembunyi. Apa kita nak buat ni Faizal? Nak buat macam mana? Sembunyi je lah kat bawah ni. Mana kita nak lari lagi? Alamak. Ish, itu bukan orang lah. Betul lah cakap kau, Mohon. Mungkin inilah Mawas yang dia orang jumpa dulu. Jomlah kita balik. Sabar, kita tengok dulu gerak-geri dia. Lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita cabut kau dari sini lah. Kalau macam tu, aku mau lari. Sekarang, aku mau lari dulu. Kau gila ke, Mohon? Nanti lah. Shh, kau diamlah. Nanti dia dengar kita lah. Tengok, dia buat apa pergi kat katil tu? Tidurlah, apa lagi? Aku rasa dia baru balik kerja lah Faizal. Dia letih kot nak tidur. Faizal, betul ke apa yang kita bikin ni? Lutut aku sudah mau tertanggal lah. Jangan takut, Mohon. Aku yakin dia tak akan apa-apa dengan kita. Alamak Faizal, dia mau serang kita lah. Aku sudah cakap Faizal. Korang tengok? Aku rasa kita kena tolong dia lah. Yelah Faizal. Terima kasih kerana menolong saya. Dia boleh cakap lah Faizal. Mana dia belajar? Yelah Faizal, mana sekolah dia pergi belajar Aku punya cakap pun tak bagus macam dia cakap. Maafkan kami, Encik. Boleh kami tahu apa sebenarnya yang berlaku dan siapa sebenarnya Encik ni? Saya sebenarnya manusia biasa. Sama seperti kamu semua. Dulu bangunan ini adalah milik tentera British semasa Perang Dunia Kedua. Setelah tentera British dikalahkan, bangunan ini diambil alih oleh tentera Nippon sebagai tempat penyimpanan senjata. Lieutenant Masuda adalah penterjemah tentera Maharaja Nippon. Dia ditugaskan untuk mencari apa-apa maklumat yang telah ditinggalkan oleh tentera British di bangunan ini. Setelah beberapa lama berada di situ, dia pun mula menyiasat tempat itu. Setiap penjuru tempat itu digeledarnya untuk mencari maklumat yang boleh membantu tentera Nippon. Memang benar, seperti apa yang dikata. Tempat itu penuh misteri. Banyak pintu-pintu yang tersembunyi di dalamnya. Susah untuk diduga. Pihak musuh mempunyai 1001 rahsia yang tersembunyi di tempat ini. Ada pun perkara yang ditemui sungguh menakjubkan, sehingga tidak masuk akal bagi sesiapa pun yang melihatnya. Bilik yang ditemui itu berisi tabung-tabung uji yang mengandungi berbagai jenis spesies haiwan yang ganjil yang tidak pernah dilihat dulu. Namun demikian, pihak musuh sudah melampaui batas pada apa yang mereka lakukan pada haiwan-haiwan itu. Tempat ini dijadikan makmal penyelidikan yang luar biasa. Tiada siapa pun yang mengetahui tujuan mereka melakukannya. Walaupun makmal ini sudah lama tidak diketahui, tetapi ada spesies haiwan yang masih bernyawa.
Kerana gigitan haiwan itu, saya akhirnya bertukar menjadi haiwan seperti mereka. Setelah tentera Maharaja menyerah kalah, saya tetap tinggal di sini. Faizal, jomlah kita bawa Encik ni ke hospital. Makin teruk lah aku tengok dia ni. Yelah mohon, kesian dia aku tengok. Tak payah kamu semua susah-susah. Cuma satu saja saya minta tolong. Tinggalkan saya di sini. Setelah kamu semua sudah tahu keadaan sebenar asal-usul saya, dan hanya kamu bertiga saja yang tahu semua ini.